Pernah terfikir tak kenapa ada pasangan senang dapat anak lelaki, ada pasangan senang yang dapat anak perempuan? Okey, jom kita fahami jangka hayat sperma yang membawa dua jenis kromosom ni. Kalau perejakulasi lelaki, dia ada dalam lebih kurang 20 juta ke 40 juta ekor sperma. So just imagine ada sperma ni yang membawa jantina anak perempuan, ada sperma yang membawa jantina anak lelaki. So kalau anak perempuan dia sperma X lah. Kalau anak lelaki Y, XY. Kalau perempuan XX. Sperma yang bawa jantina anak perempuan ni dia saiznya lebih besar. Yang ni mengikut Shettles method. Kalau anda follow method ni, insya-Allah untuk chance untuk kehamilan anak lelaki tu lebih kurang 75% hingga 90%. Kalau anak perempuan follow teknik Shettles methods ni lebih kurang 70 ke 75%. Jadi dengar tips ni sampai habis, terutama siapa yang tengah nak ikhtiar sama ada anak perempuan atau anak lelaki. Ini ikhtiar saja ya. Tak salah nak mencuba sebab kita tahu memang rezeki tu daripada ilahi, tapi ini adalah daripada segi kromosom tu sendiri untuk kita faham lebih detail. Okey, untuk sifat yang bawa jantina girl tadi X, dia saiz dia besar dan dia bergerak lebih perlahan. Dan dia punya jangka hayat lebih lama, iaitu 3 ke 5 hari. Dan dia suka bersifat yang asidik lah. Jadi tips dia kalau nak bersama dengan suami, bersamalah lebih kurang 2 ke 3 hari sebelum ovulasi. Sebab sperma ni dia boleh hidup lama dalam rahim. Dia boleh hidup lama dalam rahim lebih kurang sampai 5 hari. Okey, jadi kalau wife dia ovulasi dalam tempoh 5 hari tu, adalah sperma yang membawa jantina girl ni lebih mudah untuk survive berbanding sperma yang membawa jantina boy. Okey, kalau Y pula, dia sifat dia berenang pantas, laju ke depan, tapi jangka hayat dia pendek, dalam lebih kurang 24 jam saja satu hari. Dia lebih suka alkali. Untuk wanita, kalau sebelum ovulasi, dia punya bawah tu misfeeder lebih bersifat asidik. Tapi kalau time ovulasi, dia punya base pH dekat bawah tu dah lebih alkali sikit. Asidik dia dah kurang lah. Jadi untuk membenarkan sperma yang membawa jantina boy ni survive, bersamalah ketika wanita betul-betul time subur, time ovulasi telur pecah. Dan sperma ni untuk yang jantina boy, penetrasi kena lebih dalam. Okey, posisi anda tentukan. Yang penting dia berenang lebih laju daripada yang membawa jantina girl. Jadi jangka hayat Y adalah 24 jam. Jawapan dia adalah betul untuk NVRs. Apa-apa hal pun, untuk siapa yang tengah ikhtiar hamil, tak kisah jantina. Yang penting paling afdal 5 hari sebelum ovulasi tu dah kena start bersama. Okey, time ovulasi kena bersama sebab telur wanita hanya hidup 24 jam sahaja. Manakala sperma lelaki dia ada dua jenis tadi, yang bawa jantina boy ke girl. So untuk menentukan jantina anak ni sebenarnya bergantung pada kualiti sperma cik abang juga. Kadang-kadang dia niat nak kahwin lain untuk tentukan jantina lain, tapi rupanya disebab sperma. Okey, sperm dan juga pH wanita pun mainkan peranan penting lah. Okay, so hopefully membantu anda belajar sesuatu. Share ilmu penting ni kepada pasangan anda supaya dia partner dan alert. Okay, follow TikTok ni. Siapa yang nak baca lebih ilmu tips pasal tips cepat hamil ataupun 101 jawapan bagaimana nak hamil cepat, boleh dapatkan buku saya dekat showcase atas tu. Jangan lupa minum FRT juga, nutrisi tambahan untuk support lagi kualiti benih suami isteri, dan yang penting nak readykan dalaman. Okay, jangan lupa join live untuk lebih voucher offer menarik.